Cucu atuk, kau rasa penat sangat kan? Buat itu tak jadi, buat ini tak kena. Rasa macam semua benda lawan kau. Kau paksa diri kau sampai mental koyak. Kau ingat lagi kuat kau hayun, lagi cepat kerja tu selesai. Kau silap tu. Kalau parang kau tumpul, kau hayunlah macam mana pun. Penat je dapat. Hasilnya tak ada. Dunia ni bukan untuk kau lawan, cucu. Tapi untuk kau potong dengan ilmu dan kesabaran. Berhenti sekejap. Ambil masa untuk asah balik jiwa kau. Jaga solat, jaga hati, tajamkan balik akal kau. Sebab ramai orang sibuk nak tunjuk kuat, tapi lupa nak pastikan diri dia tajam. Itu yang jadi ego. Bila jiwa kau dah tajam, kau tak perlu hayun kuat-kuat pun. Sekali hayun, semua jalan terbuka. Jangan jadi hamba pada kerja. Jadilah tuan pada diri sendiri. Persediaan tu lebih penting dari tindakan. Rehatlah cucu. Esok kita hayun lagi. Ingat pesan atuk sayang ni.